Salam dan hai semua. Jadi hari ni since barang banyak dah sampai, jadi apa lagi saya buatkan kek batik. Tapi bukan untuk saya sebenarnya. Ini adalah untuk kawan-kawan mak dan juga kawan ayah saya. Okay, mind you, mungkin ada orang kata asyik-asyik kawan mak, asyik-asyik kawan ayah. Sebenarnya kawan mak dan ayah saya ni ramai, tahu tak? Ramai. Jadi saya bukanlah buat pada orang yang sama. Mestilah pada jiran ataupun orang yang berbeza. Okay, mungkin adalah rezeki kawan-kawan mak dan juga ayah saya ni dapat kek batik lebih kurang macam 2 atau 3 bulan, dapatlah beberapa kali. Dan saya tahu ramai juga yang katanya ada orang tua ataupun orang yang berusia makan kek batik yang macam ni, yang macam saya buat ni. Jawapan dia sebenarnya mereka ni ada anak, ada cucu. Okey, anak dia orang pun lebih kurang sebaya saya. Dan biasanya kalau saya nak berikan makanan ataupun dessert saya buat ni kepada kawan-kawan mak ayah saya, biasanya saya akan tanya berapa orang anak dia ada, berapa cucu dia ada. Kalau macam dia lebih kurang macam stay seorang, biasanya saya akan bagi kuih muih lah. Tapi kalau dia orang ramai, anak-anak muda, Gen Z, millennials kan, macam kita kan. Okay, sebab itulah saya akan siapkan kek batik untuk mereka. Biasanya saya buat dalam loyang, lebih mudah, dan saya akan potong-potong je. Kadang-kadang saya letak atas pinggan, kadang saya dah letak dalam bekas yang siap-siap. Jadi alhamdulillah dah siap lah saya punya kek batik indulgence. Okay, macam biasalah sebelum hantar saya akan kena rasa dulu. Dan biasanya mak dan juga ayah saya akan beritahu siap-siap rumah mana, pinggan nak bagi pinggan ke nak bagi bekas ke. Jadi saya akan buatkan siap-siap. Okay, jadi itu saja cerita untuk hari ini.